Hello guys. Welcome to Viral News Malaysia. Hari Isnin 9/3/2026 ya. Jadi ada berita yang bagus dan diceritakan kepada hari ini. Kita ke berita harian online, media rujukan masa, portal berita nombor 1 Malaysia. Mulakan dengan ini ya. Jadi penjawat awam grade 15 ke bawah dapat BKK 500, pesara RM250 ya. Baik, kita mulakan sini. Okey, Putrajaya ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mengumumkan bayaran bantuan khas keuangan BKK 2026 sebanyak RM500 ya, disalurkan pada 13 Mac kepada penjawat awam grade 15 ke bawah, termasuk kekitangan lantikan kontrak. Okeylah, ada RM500 ekstra, okeylah tu ya. Perdana Menteri berkata pesara kerajaan dan veteran berpencen serta tidak berpencen juga akan menerima BKK sebanyak RM250 pada tarikh yang sama. Bantuan ini dikecualikan daripada cukai pendapatan, maksudnya anda akan mendapat lamsam jumlah itu, tak potong cukai. Okay? Right? Ya. Bagaimana kepada Imam, Bilal, Tok Siak, Noja, Marbut, guru kelas Al-Quran dan Fadrul Ain, Kafa dan Takmir? Soalannya lah ya. Jadi 70,000 orang semuanya. Kita juga salurkan bantuan khas kewangan 2026 Imam pada 13 Mac sebanyak RM500, katanya pada perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDNK hari ini. Okey, baguslah. Macam ni guys, baguslah ya. Dan juga pada sama, Anwar berkata kerajaan pada 4 Mac lalu sudah meluluskan perluasan bantuan subsidi fly siswa kepada institusi pendidikan tinggi selain institusi pendidikan tinggi awam IPTA ya. Dia berkata ia termasuk Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan, Suara dan sebagainya lah ya. Katanya subsidi ini adalah tiket penerbangan fly siswa bernilai RM400 yang bertujuan mengurangkan beban pelajar bagi laluan domestik antara seluruh Malaysia, Sabah dan Sarawak ya, akan dapat dinikmati lebih 50,000 pelajar bagi 2026 berbanding 14,000 pada tahun yang lalu. Maksudnya 50,000 pelajar akan menerima fly siswa ini bernilai RM400 untuk seluruh Malaysia dan juga Sabah Sarawak. Good news guys. And the good news keep on rolling guys ya. Ini pada seismik ya. Seismik STR fasa 2 diawalkan dan dikaitkan raya esok 10 Mac sempena hari raya Aidilfitri. Ni pada SAIS ya. Difahamkan pembayaran akan dibuat secara berperingkat dan melibatkan peruntukan sebanyak 1.3 bilion pada kira-kira 5 juta penerima STR di seluruh negara. Ada lagi STR ni. Okey. Kerajaan mengumumkan berita gembira bila pembayaran sumbangan tunai rahmah STR fasa 2 yang sepatutnya disalurkan pada April diawalkan bermulanya esok 10 Mac 2026 ya. Laporan berita harian, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah itu dibuat bagi membantu rakyat membuat persiapan menjelang sebenar Hari Raya Aidilfitri yang bakal tiba minggu depan. Difahamkan pembayaran akan dibuat secara berperingkat lah ya. Okey, jadi katanya kita awalkan kepada 10 Mac 2026. Saudara akan mendapat akaun STR fasa 2. Jadi yang peringkat pertama diawalkan pada 10 Mac memberikan 1.3 bilion untuk 5 juta penerima STR supaya dapat menikmati menjelang Aidilfitri. Jadi mula berperingkat dari 10 Mac kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terima kasih Datuk Seri Anwar Ibrahim, terima kasih. Ini yang dinantikan oleh semua lah ya. Even diulang semula ya. Imam, Bilal dan guru Kafa turut menerima RM500. Okey. Satu yang terbaik lah. Dan juga inilah pelajar yang menikmati subsidi penerbangan RM400 bagi laluan domestik antara seluruh Malaysia dan Sabah Sarawak. Itu adalah fly siswa. Okey. Teruskan lagi kita dengan berita ini. Kita akan stop. The New Straits Times mengatakan bahawa Shawwal moon sighting at 29 location nationwide on March 19 ya, on March 19. Right.
Okay. Kuala Lumpur, the sighting of the Shawwal new moon to determine the date of Hari Raya Aidilfitri will take place at 39th location nationwide on March 19th. The official of the Keeper of the Ruler Seal announced today. Okay, the Keeper of the Ruler Seal will announce the official date over radio and television at the same night. Maksudnya pada malam 19 itu akan beritahulah bila Hari Raya akan jatuhnya Hari Raya. Saya rasa mungkin the next day lah 20 bulan saya rasa lah ya. Saya rasa. Okay. Satu juga perkembangan yang terbaru. Jadi nantikanlah pada semasa bulan ya. Pada semasa bulan. Okay. Baik. Berita seterusnya ini lebih kepada sedikit politik iaitu sedikit politik ya. TikTok clips take center stage on first day of Muhyiddin Jana Wibawa trial. This is under the Star Online ya. Kuala Lumpur. Okay. Kuala Lumpur, right? Two TikTok videos containing a speech by Tan Sri Muhyiddin Yassin became the central point on the first day of the hearing of the former Prime Minister's Jana Wibawa graft trial. Yeah? So the video, one containing audio, another containing visual and audio, were played before the High Court, presided over the Justice Noor Rowena Madnodin here on Monday, March 9th. In the video, the Pago MP was heard saying that he had been accused of bribery, but none of it went to his pocket. Yeah, right? That's the thing. Yeah, that's the thing. About this video lah. Yeah, right. Okay. So, teruskan lagi berita kita hari ini. Okay, daripada seismik, sirap limau. Saya samalah seismik, sirap limau, berita harian sama kot dia ni, sama-sama sama portal berita lah saya rasa. Ya baik. Tarikh tukar wang raya, tukar duit raya lah pada tahun 2026 untuk Maybank dan Bank Islam. Standby atau awal ya. Okey, ini menjelang Aidilfitri, urusan tukar duit raya menjadi antara perkara yang paling awal, paling nantikan lah setiap tahunnya. Duit baru, new note ya, duit baru lah. Ramai yang mula mencari maklumat tentang tarikh dan waktu bank membuka kaunter khas bagi memudahkan orang ramai mendapatkan wang pecahan kecil untuk diagihkan bagi anak-anak dan saudara mara ya. Alright. So, ini dia berdasarkan maklumat terkini setakat 2 Mac 2006, semua cawangan bank Islam telah membuka kaunter untuk perkhidmatan tukar duit raya. Namun begitu, ya, kemudian ini hanya ditawarkan kepada pemegang akaun bank Islam sahaja. Maksudnya pemegang akaun ini boleh menggunakan servis ini, untuk orang lain tak boleh. Pelanggan yang safety bawa kad pengenalan serta kad ATM, dokumen berkaitan dengan pengurusan itu ya. Okay, Maybank pula, Maybank ini pada tarikhnya pukul 10 Mac ni, Maybank esok 10 pagi hingga 1 tengah hari saja. 10 pagi 1 tengah hari untuk tukar wang tadi, wang untuk duit raya tadi, tukar wang duit raya ya. Orang ramai disarankan hari lebih awal bagi mengelak kebiasaannya stok wang pecahan kecil habis selain daripada materi sepanduan diketap oleh pihak bank ya. Dan pastikan anda merancang lebih awal supaya urusan pilihan wang raya berjalan lancar menjelang Syawal nanti ya. So okeylah. So far okeylah bagi Maybank cawangan baik Maybank lah. Kalau cawangan Maybank, tapi untuk bank Islam ni anda mesti merupakan ahli pemegang akaun bank Islam baru anda boleh tukar wang anda di cawangan bank Islam lah. Bank Islam ya guys. Dan saya rasa kita akan mengakhiri berita kita ni dengan satu perkongsian lah. Perkongsian yang saya rasa cukup menarik pada hari ini. Okay. Ni. Gadis minta orang ramai berhati-hati dengan lelaki di TBS. Kalau makanan pun boleh curi. Ini siapa ni ya? Jadi baru ini kecoh ya, di laman Threads apabila seorang gadis bengang gara-gara makanan yang dibeli untuk buka dicuri oleh 2 orang lelaki tak dikenali. Muzik perkongsian daripada Threads ini, gadis itu memberitahu bahawa dia meletakkan makanannya di atas meja sementara dia menolong ibunya angkat barang ke bawah. Namun, sebaik saja dia datang semula ke mejanya, semua makanan KFC itu habis sudah hilang. Okay, so everyone aware of this guy at TBS. If makanan pun boleh dicuri, ini kan pula barang berharga korang. Jangan main dengan perempuan tengah craving. Tak tahulah dengan apa yang bulan pasal ni ya. Itulah dia. Okay, dicuri. Tengok, KFC dicuri oleh 2 orang lelaki ni dicuri. Dugaan. Guys, take care guys. Have a nice day. Jumpa lagi esok hari guys. Baru semestinya guys. Take care. Bye. KFC buat curi ke KFC? Teruk betul lah dia orang ni.